Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan terangkan tentang litar kawalan pemula Star Delta. Sebelum itu, saya ada satu soalan untuk anda. Pada pendapat anda, adakah litar kawalan sesuatu pemula motor perlu dihafal? Sebenarnya, anda tidak perlu hafal litar kawalan secara membuta tuli. Apa yang anda perlu buat ialah, anda perlu faham dan boleh lukis semula dari kefahaman anda. Persoalannya ialah, apakah yang perlu anda faham? Yang pertama, anda perlu faham bagaimana setiap komponen dalam litar kawalan berfungsi. Yang kedua, anda perlu faham pengaliran arus dalam litar kawalan sebagaimana anda faham bagaimana pengaliran arus dalam litar satu fasa dari MCB ke suis satu hala dan kemudiannya ke lampu. Saya yakin anda semua sangat memahami litar ini. Soalan saya, mengapa anda sangat memahami? Jawapannya ialah, kerana anda faham bagaimana suis satu hala dalam litar ini berfungsi dan seterusnya membuatkan anda faham perjalanan arus ke lampu dalam litar ini. Jadi perkara yang sama diperlukan untuk memahami litar kawalan Star Delta. Anda perlu faham bagaimana setiap komponen seperti kontaktor, timer dan GBL dalam litar Star Delta berfungsi. Apabila anda faham fungsi setiap komponen, anda akan faham perjalanan arus dalam litar Star Delta. Jadi apabila anda faham, dapatlah anda sambungkan litar ini supaya ia beroperasi mengikut cara yang betul, iaitu ia akan beroperasi untuk fasa Star terlebih dahulu dan kemudiannya fasa Delta. Mari kita buat sama-sama sambungan litar kawalan pemula Star Delta ini. Pertama, ingat kembali kendalian asas Star Delta dan sesuaikan dengan litar dalam soalan. Matlamat utama Star Delta ialah hidupkan Star terlebih dahulu dan selepas beberapa saat, Star akan berhenti dan Delta pula akan hidup. Mulakan sambungan ke MCB untuk memberikan bekalan pada litar kawalan. Dari MCB, sambungkan pula kemasukan GBL. Di GBL, terdapat dua keluaran. Satu keluaran bersifat normally close. Dan satu lagi keluaran bersifat normally open. Sambungkan keluaran normally open GBL ke lampu pandu merah. Ketika GBL trip akibat mengesan arus lebih ke motor, lampu pandu merah ini akan menyala. Jika GBL tidak mengesan sebaran arus lebih ke motor, lampu pandu ini tidak akan menyala kerana keluaran GBL ini berada dalam keadaan normally open. Seterusnya, sambungkan keluaran normally close GBL ke masukan punat tekan henti. Punat tekan henti ini ditekan untuk menghentikan litar Star Delta yang sedang beroperasi dan motor yang sedang berputar. Sambungkan pula keluaran punat tekan henti ke masukan punat tekan mula. Punat tekan mula ini berfungsi untuk menghidupkan litar Star Delta dan motor. Ingat, ketika punat tekan mula ditekan, kontaktor main dan Star akan hidup. Lampu pandu main dan Star akan menyala. Timer akan mula mengira masa. Ketiga-tiga ini akan berlaku serentak. Jadi, sambungkan keluaran punat tekan mula kemasukan coil kontaktor main. Kemasukan coil timer di kaki 2. Kemasukan lampu pandu hijau. Kemasukan normally close timer. Keluaran normally close timer kemasukan coil kontaktor Star dan kemasukan lampu pandu biru. Jadi, apabila punat tekan mula ditekan, kelima-lima komponen ini akan menerima bekalan dan hidup. Kontaktor main dan Star akan hidup. Lampu pandu main iaitu hijau dan Star iaitu biru akan menyala. Timer akan mula mengira masa. Ketika inilah motor akan berputar dalam fasa Star. Apabila timer telah tamat mengira masa, normally close timer ini akan berubah menjadi normally open. Kontaktor Star akan berhenti dan fasa Star tamat. Seterusnya, sambungkan keluaran punat tekan mula kemasukan normally open timer. Dan, keluaran normally open timer kemasukan coil kontaktor Delta dan kemasukan lampu pandu kuning. Apabila timer telah tamat mengira masa, normally open timer ini akan berubah menjadi normally close. Kontaktor Delta akan hidup dan lampu pandu kuning akan menyala. Ketika inilah fasa Delta akan mula beroperasi.
Ada satu perkara yang saya tertinggal. Seperti yang kita ketahui, punat tekan mula tidak mempunyai sifat self-holding. Apabila kita mengangkat jari kita dari punat tekan mula, bekalan akan terputus ke seluruh litar kawalan. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, sambungkan keluaran punat tekan henti ke masukan normally open contactor main. Dan keluaran normally open contactor main ke keluaran punat tekan mula. Akhir sekali, bagi memastikan litar kawalan dapat berfungsi dengan baik, sambungkan ke semua punca neutral. Beginilah cara sambungan litar kawalan star delta mengikut lukisan litar dalam video ini. Di dalam peperiksaan anda, sambungan litar kawalan star delta anda perlulah mengikut kesesuaian lukisan litar di dalam soalan. Yang penting anda faham bagaimana setiap komponen itu berfungsi dan aliran arus dalam litar. Apabila anda faham, anda akan dapat membuat sambungan supaya litar anda berfungsi seperti star delta dan bukan berfungsi seperti litar lain. Semoga berjaya dan selamat menjawab soalan. Insya-Allah. Selamat menjawab soalan peperiksaan kepada Syakirin dan semua pelajar C2 Electric KV Butterworth. Jangan lupa study, kurang-kurang push rank tu.